Ramai orang, especially budak-budak sekolah menengah ataupun budak-budak universiti, nakkan sangat phone yang ada performance yang elok, kamera yang cantik dan juga dia ada semua feature yang boleh dipakai untuk daily task diorang lah. Tapi diorang akan lebih ke arah gaming. Diorang memang utamakan performance untuk gaming sebab diorang akan main game dengan member diorang. So ini dia top 5 phone gaming di bawah harga RM1,000. Nama saya Yul dari Pocket Socket. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ni. So, let's go. Bear in mind, yes, saya dah tengok korang punya komen dan juga feedback. Kalau katakan ada salah silap semua tu, korang boleh je feel free to komen kat bawah ni. Saya akan improve sebanyak mungkin yang boleh. Macam contoh sekarang ni kita akan buat pembaruan lah. So, di mana saya akan listkan phone-phone yang ada dekat Shopee ataupun online shopping yang ada dekat Malaysia ni lah. Yang easy to access, yang ada review yang lebih daripada 10 orang beli and even trustworthy lah and also transparent. Saya tak akan jadi bias, okay? So, phone kelima ni kita ada Poco M8 5G. Yes, ini adalah phone yang dirilis tahun ni, 2026 dengan dia menggunakan Snapdragon 6 Gen 3. Antutu skor dia dalam 600,000 ke 700,000 and also kalau kata kita nak tengok daripada kompetitor dia sendiri, iaitu kita boleh compare dengan Dimensity 7050 sehinggalah 7300. Kalau katakan untuk performance Snapdragon 6 Gen 3 ni lah. Korang boleh dapatkan phone Poco M8 ni dengan harga RM950 ke RM1,000 saja. So boleh je cari dekat Shopee and even kalau kata korang nak beli murah, korang boleh beli time diorang ada sale 8/8, 25 hari bulan, middle month, semua tu lah. And then untuk dia punya variasi dia pula, dia ada 8GB 256GB of storage dan juga dia ada 8GB 512GB of storage. So kalau kata korang nak storage yang lebih, korang kena tambah dalam 100 ke RM150 macam tu lah. Untuk display dia pula, dia menggunakan 6.77 inci Flow AMOLED 120Hz refresh rate. So okey lah kalau kata korang nak pakai untuk harian, dia tak adalah sebesar mana, dia tak adalah sekecil mana, and even dia pun ada refresh rate yang tinggi untuk korang main game zero latency macam tu lah. Untuk bateri dia, dia menggunakan bateri 5520 mAh dan juga fast charging dia dalam 40W sahaja. So apa yang dia dah di-advertisekan, dia dah advertisekan yang phone ni boleh charge 0 to 80% dalam masa 40 minit sahaja. Untuk phone keempat kita ada Nubia Neo 3 5G. Phone ni korang boleh cari dekat Shopee dengan harga dalam 920 sehinggalah 980. And then dia menggunakan chipset daripada Unisoc iaitu Unisoc T8300. Kompetitor dia kita boleh nampak kat sini, kompetitornya antaranya adalah Dimensity 6300 sampailah 7025 yang menggunakan Antutu skor dalam 500 ke 550,000. Untuk dia punya screen pula, saya boleh cakap agak sama je macam Poco M8 tadi. 6.8 inci Full HD 120Hz. So dia Full HD. Kalau katakan untuk Poco M8 tadi dia AMOLED screen, so dia 2K ke 1.5K resolution macam tu lah. Yang ni Full HD saja. Untuk bateri dia pula, bateri dia agak besar, 6000 mAh dan juga fast chargingnya adalah 33W. Agak okey kalau kata korang nak pakai sebab bateri dia tahan lama and also fast charging dia pun taklah se-fast mana, tapi tak apa. Average untuk korang charge 0 to 80% dalam 50 ke 60 minit macam tu. And then kalau kata korang tengok kat sini, Neo 3 5G ni memang phone gaming and also dia pun ada side trigger dekat diorang punya body tu lah. So korang boleh pakai tu untuk main PUBG or even mana-mana FPS game lah macam COD dekat side ni lah. So next one, yang ini phone yang balance dari segi dia punya performance, daripada dari segi design, dia punya screen dan juga dia punya daily task macam tu lah kalau kata korang nak pakai. Iaitu kita ada Redmi Note 15 5G. Phone ni baru je dikeluarkan and also harganya dalam 750 sehinggalah RM900. Kalau kata korang dapat voucher pun lagi bagus sebab dia ada dua variant, iaitu kita ada 6 tambah 128GB dan 8 tambah 256GB. So korang boleh je beli yang 8GB punya variant sebab harganya pun dalam 899 macam tu lah. Tak adalah break the buck sangat. So korang boleh je beli yang 8GB instead of 6GB. Tapi 6GB tu pun dah memadai.
Dia memakai chipset Snapdragon 6 Gen 3, sama saja macam M8 tadi yang mempunyai AnTuTu score dalam 600,000 ke 650k. Yes, skala kompetitif dia pun sama juga, Dimensity 7050 sehinggalah 7300. And then untuk skrin dia pula, dia menggunakan 6.77 inci AMOLED screen, sama je macam Poco M8. Saya pun tak tahu kenapa, sebab saya boleh cakap yang kalau kata korang nak nampak design yang elok, korang beli Redmi Note 15. Kalau kata korang nakkan Poco punya style macam tu, beli je Poco M8 macam tu lah. Bateri dia pun sama juga, 5520 mAh dan juga dia punya fast charging 45W. So 0 to 80% dia, apa yang di advertisekan adalah 40 ke 50 minit. Dia actually phone yang sama macam Poco M8, tapi dia rebatch ataupun rebrand balik menjadi Xiaomi punya phone. So kalau kata korang peminat Xiaomi, korang boleh beli Xiaomi Redmi Note 15 ni. Ataupun kalau kata korang nak go kepada Poco pun sama, boleh saja pergi Poco M8 macam tu lah. Tak ada masalah pun, sebab saya boleh cakap saya lagi prefer beli Note 15 ni sebab dia punya design dia. Design dia kalau warna purple dia ada macam corak ombak macam tu, tapi tak punya risau. Nanti saya akan buat review, so stay tune. Korang boleh je subscribe saya punya channel ni sekarang juga. Okay, next phone ni saya boleh cakap antara dua ni saya akan pilih ni disebabkan oleh dia punya design, iaitu kita ada Infinix Note Edge 5G. Untuk phone ni saya boleh cakap harga dia dalam 950 ke 1000 ringgit, dan juga dia punya chipset dia pakai Dimensity 7100, and also dia punya AnTuTu score dia dalam 700 ke 700,500. Untuk skrin dia pula, dia pakai 3D curve AMOLED dan juga dia ada refresh rate 120Hz. So korang boleh dapatkan curve display tu yang dibuat specifically untuk Infinix Edge ni lah. Dia punya bateri dia, ini adalah bateri paling besar di antara list yang kita ada sekarang ni, 6500 mAh, dan juga dia ada fast charging 45W. And then charging speed dia dalam 0 to 80% dalam 55 minit, 45 minit macam tu lah. And then apa yang bestnya, dia ada reverse charging 10W. So korang boleh je pakai phone ni as a power bank macam tu. So untuk nombor satu ni memang untuk gaming, and also dia pun ada, boleh cakapkan one of the lineup untuk MPL dulu. Saya rasa lah macam tu, sebab sekarang MPL dia pakai GT50 yang ada water cool kat belakang tu, dan yang ini saya boleh cakap saya memang recommend untuk korang, iaitu kita ada Infinix GT30, yang dimana phone ni dah dikeluarkan tahun lepas 2025, dan juga harga dia sekarang dalam range 950 sehinggalah RM1000. Untuk chipset dia pula, dia pakai Dimensity 7400 yang hampir sama dengan Snapdragon 7S Gen 3 dan seangkatan dengannya. AnTuTu score dia pula dalam 800,000 ke 850,000. And then untuk skrin dia pula, dia pakai 6.78 inci AMOLED display, dan juga dia ada 144Hz. This is dalam list ni, saya boleh cakap yang ni yang paling laju lah, dia punya refresh rate dia. Untuk bateri dia pula, dia mempunyai bateri 5500 mAh dan juga fast charging dalam 45W. So dalam range RM1000 ni korang boleh dapatkan fast charging dalam 30 ke 50W macam tu lah. Depend on the company dan juga depend on the phone itself. And then macam Nubia tadi, dia ada trigger button dekat side ni. So korang boleh je pakai untuk main PUBG Mobile, COD Mobile, dan seangkatan dengannya lah FPS punya game. So itu saja untuk hari ni. Kalau katakan korang suka video ni, korang boleh leave like, share dan juga komen. Kalau katakan korang ada feedback apa-apa, boleh je komen kat bawah ni. Or even kalau katakan korang nak suggest saya buat top 5 apa-apa ke, boleh je. Jangan risau. Or even nak suruh saya review phone tu pun boleh saja. So itu saja untuk hari ni. Nama saya daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.